pakar dan orang ramai berpandangan isu melibatkan sensitiviti agama tidak wajar ditangani secara emosi atau berasaskan sentimen semata-mata. Sebaliknya, perkara itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut mengikut lunas undang-undang. Pendakwah bebas Dr. Zaharuddin Abdul Rahman menasihatkan umat Islam supaya menjaga akhlak dan tidak bertindak di luar batas syarak. Sebab itu kita nak tunjukkan kemarahan kita, nak menzahirkan bantahan kita. Tetapi pada waktu yang sama, kita kena buat dalam keadaan tidak menggugat kestabilan dan keamanan dalam negara ini. Jadi dekat situ ada fine line yang perlu kita jaga supaya kita tidak cross the border yang akhirnya akan menyebabkan lebih banyak masalah yang lebih besar. Dalam perkembangan sama, pengamal undang-undang Syawal Razak menegaskan sebarang tindakan terhadap suspek perlu berlandaskan prinsip perundangan. Di sini kita perlu jelas dan faham dengan undang-undang jenayah negara kita yang mana apabila seorang individu itu hendak dibawa ke muka pengadilan atau mahkamah, terdapat beberapa prosedur undang-undang jenayah yang termaktub di bawah Kanun Tata Cara Jenayah yang wajib diikuti oleh pihak berkuasa. Bagi personaliti televisyen Amin Idris, kepimpinan negara telah menunjukkan ketegasan dalam menangani isu ketegangan agama. Segi tindakan kerajaan daripada Perdana Menteri Malaysia sehingga kepada para menteri, mereka konsisten menyertakan ketegasan dan tidak ada kompromi di dalam menangani isu memijak Quran. Baki lagi, rakyat menantikan dan meletakkan pengharapan agar prinsip itu dibuktikan dengan tindakan